Okay geng, dalam episod hari ni, kita nak sembang pasal altcoin. Benda yang buat abah saya buka 27 tab dalam Chrome. Tapi tetap tak beli satu pun. Rasanya altcoin ni macam adik-beradik Bitcoin, tapi macam sepupu yang kuat flex dekat open house. Semua nak jadi Bitcoin, tapi tak cukup kuat nak jalan sendiri. Mak saya tanya, apa beza Bitcoin dengan altcoin? Abah jawab, Bitcoin tu bapak dia, altcoin ni anak-anak rebel. Abah saya beli satu altcoin pelik nama dia Susu Swap. Dia kata, ni projek masa depan. Sekarang, masa depan tu tinggal screenshot je. Abah pernah jual altcoin lepas naik 20%, lepas tu coin tu naik 500%. Malam tu dia peluk saya sambil nangis. Anak, jangan jadi macam abah. Saya jawab dalam hati, saya baru umur 3 tahun. Chill sikit. Altcoin ada banyak yang bagus, yang scam, yang white paper dia pun copy paste dari Wikipedia. Kesimpulannya, kalau korang nak beli altcoin, ingat satu je. Kalau bayi pun gelak baca projek tu, korang patut lari.